Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Hari ini terjadi satu berita yang tidak menggembirakan kita seluruh rakyat Malaysia. Saya nak baca satu berita yang diterbitkan oleh Mediacorp Singapura berkaitan tentang hal ni. Bukan sebab tak ada daripada Malaysia, banyak sangat sumber-sumber daripada Malaysia. Tetapi saya ingat bacaan daripada sumber ini agak begitu banyak dan begitu menarik untuk kita ulas. 112 cedera, 49 rumah terjejas susuli kebakaran besar paip gas Petronas di Selangor. Seramai 112 mangsa dan 49 rumah terjejas dalam kebakaran saluran paip gas di Jalan Putra Harmoni, Putra Heights, Subang Jaya, Selangor, Selasa pagi 1 April. Timbalan Ketua Polis Selangor DCP Muhammad Zaini Abu Hassan berkata, 112 mangsa yang cedera itu melibatkan penduduk di Taman Harmoni dan Kampung Kuala Sungai Bahru. Daripada 112 mangsa itu, 63 orang dihantar ke Hospital Cyberjaya, Serdang dan Putrajaya untuk menerima rawatan lanjut akibat melecur dan masalah pernafasan serta luka. Bakinya iaitu 49 mangsa menerima rawatan awal di Kuil Sri Maha Kaliaman, Subang Jaya. Katanya pada sidang media di Pusat Operasi Khas JBPM, Jabatan Bomba Malaysia, Bomba dan Penyelamat Malaysia dan PDRM hari ini. Encik Muhammad Zaini berkata setakat ini 2 pusat pemindahan sementara dibuka iaitu Masjid Nurul Iman dan Masjid Putra Heights bagi menempatkan mangsa yang terjejas. Kebakaran itu melibatkan paip gas bocor Petronas dengan anggaran paip sepanjang 500 meter dijilat api, kata penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Ahmad Mukhlis Mukhtar seperti dipetik Malay Mail. Petronas sudah menutup injak pada paip yang terbakar itu menurut jabatan tersebut. Para mangsa mengalami kelecuran, sukar bernafas dan kecederaan lain serta beberapa rumah juga terbakar menyusuli insiden itu menurut pihak berkuasa. Anggota bomba berusaha menyelamatkan penduduk yang terperangkap serta menyedia bantuan kepada para mangsa di sebuah pusat perlindungan sementara di Masjid Putra Heights. Para penduduk di kawasan sekeliling juga sudah diarah keluar sebagai langkah berjaga-jaga. Menteri Perumahan Nga Ko Ming mengesahkan bahawa beliau sudah menerima laporan bertulis daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor mengenai insiden itu. Kami akan menyiasat apa yang sebenarnya berlaku. Saya sudah mengarahkan Jabatan Bomba dan Penyelamat, kata beliau seperti dipetik oleh Free Malaysia Today. Satu tinjauan bernama di sebuah kuil berdekatan mendedahkan beberapa pegawai Kementerian Kesihatan sedang berusaha memberikan bantuan kecemasan menurut New Straits Times. Pihak berkuasa masjid-masjid juga sedang menolong para mangsa. Salah seorang mangsa, Lee Weng Ken, 42 tahun, yang mengalami kelecuran pada kaki kirinya, berkata beliau terkejut apabila siling rumahnya runtuh dan menghempap keretanya yang diletakkan di perkangan rumah sekitar pukul 8.10 pagi. Saya bergegas keluar rumah tetapi terjatuh dan mengalami kelecuran disebabkan api yang dekat dengan rumah saya, katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Seorang lagi mangsa yang hanya mahu dikenali sebagai Andy, 52 tahun, yang rumahnya terletak kira-kira 100 km dari tapak kebakaran, berkata beliau berlari keluar dengan anak-anaknya apabila merasa gegaran dan melihat api yang begitu besar. Tapi 100 km ni kena pergi semak balik 100 km ni terlalu panjang. Mungkin dia salah tulis 100 meter kot. Saya hanya boleh membawa kereta keluar. Anak perempuan berusia 18 tahun cedera di kakinya apabila terjatuh semasa memanjat pagar disebabkan suhu panas, katanya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor menerima panggilan telefon pertama mengenai kebakaran paip gas itu sekitar pukul 8 pagi menurut media tempatan. Kebakaran dilaporkan mencecah sehingga setinggi 500 meter dan boleh dilihat dari sejauh beberapa kilometer. Sejurus selepas terbakar, video-video tular di media sosial. Pengusaha penerbangan awam Malaysia menggesa orang ramai supaya jangan menerbangkan drone di kawasan-kawasan terjejas oleh letupan paip gas itu. Pihak berkuasa mengesahkan kepada pihak media tempatan bahawa stesen minyak Petronas berdekatan tidak terbakar. Hanya paip gas utama sahaja yang terjejas. Dengan paip itu ditutup, kebakaran dijangka berterusan sehingga baki gas habis. 3 stesen Petronas berdekatan, Putra Heights, KM2 LDP dan Putra Bestari tidak terjejas tetapi sudah ditutup sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Menurut Petronas dalam satu kenyataan seperti dipetik oleh Free Malaysia Today. Putra Heights merupakan kawasan kediaman dekat lapangan terbang Subang, menjadikannya lokasi pilihan bagi mereka yang mahukan keselesaan dan kemudahan akses untuk ke bahagian-bahagian utama Klang Valley. Sahabat-sahabat, ini kenyataan daripada Mediacorp, berita-berita daripada pelbagai tempat. Dan saya kira kebanyakan berita-berita itu telah pun anda baca, anda teliti dekat media-media sosial.
Sahabat-sahabat, sebelum kita nak berikan ulasan, saya nak tunjuk kepada anda beberapa gambar yang menunjukkan apa yang berlaku hari ini. Gambar yang pertama kita tunjukkan iaitu di Masjid Nurul Iman Kampung Tengah. Dekat sini apa yang berlaku, di mana kawasan ini adalah kawasan penempatan sementara. Ini keadaan di sana. Ini adalah kawasan masjid. Ini adalah kawasan masjid. Pemberita, wartawan dan juga yang berhormat dekat sini pun ada. Dan dekat ini kawasan di dalam masjid, kita tengok bagaimana seorang pegawai kesihatan di situ, doktor ke saya tak pasti, mungkin doktor dekat sini yang bukan beragama Islam, duduk bersama, dapat memberikan bantuan kepada mereka yang ada di sana, duduk di dalam masjid dalam keadaan yang baik. Kita tengok di situ bulan sabit merah pun ada di sini dan sebagainya. Dia jaga pun ada. Ini suasana di dalam masjid. Ini kawasan-kawasan yang berhampiran di situ. Kemudian saya nak tunjukkan pula video. Ini adalah video ketika kejadian yang dibawa oleh bernama, iaitu mangsa ambulan dibawa masuk ke dalam kuil Sri Mahakaliaman. Mereka dibawa ke sana tanpa mengira bangsa ataupun agama. Kemudian kita tengok satu lagi video. Ini keadaan di dalam kuil, yang mana kuil ini menjadi tempat untuk rawatan awal. Kita tengok dekat situ, memang kuil sungguh. Memang ada berhala-berhala kuil dekat situ, berhalanya dekat situ. Dan ini keadaannya. Orang yang berada di sini bercampur-campur. Ada orang Muslim, ada non-Muslim, mungkin orang Cina pun ada, orang India pun ada, orang Hindu pastilah ada juga di sini. Jadi inilah keadaan kuil yang menjadi tempat rawatan awal kepada pesakit-pesakit ataupun mangsa-mangsa di sana. Inilah keadaan yang berlaku di situ. Sahabat-sahabat, mari kita berikan beberapa kesimpulan daripada video, daripada gambar, daripada keadaan yang kita telah tengok tadi. Sahabat-sahabat, masjid dilihat sebagai berperanan sebagai pusat pemindahan. Kalau kita tengok daripada kenyataan akhbar, Masjid Nurul Iman, Masjid Putra Haik telah dibuka sebagai pusat pemindahan sementara untuk menempatkan mangsa-mangsa yang terjejas. Dan tindakan ini menunjukkan keterbukaan dan kepedulian komuniti Muslim dalam membantu sesiapa sahaja yang memerlukan tanpa mengira perbezaan agama ataupun etnik. Sebenarnya sahabat-sahabat, inilah yang Islam ajar kita. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha berat siksanya. Surah Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menyarankan supaya kita tidak hanya mementingkan kelompok kita saja, tetapi kita perlu saling bekerjasama dalam kebajikan, merentas sempadan agama, merentas sempadan kaum, merentas sempadan bangsa, merentas apa-apa jenis rentas di dalam isu kemanusiaan. Dalam negara berbilang bangsa, berbilang agama di Malaysia, ayat ini, surah Maidah ayat 2 ini menjadi asas kepada perpaduan dan juga keharmonian, selagi mana ia tidak bercanggah dengan prinsip syarak. Rasulullah SAW juga sebut, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahullahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesiapa yang melegakan kesusahan, kesukaran seorang mukmin daripada kesusahan dunia, Allah akan melegakan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan hari akhirat. Dan Allah sentiasa bantu hamba-hambanya selagi mana dia membantu saudaranya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sahabat-sahabat, bantuan kepada bangsa bencana adalah manifestasi iman dan takwa, dan ia bukan sekadar ihsan sosial tetapi juga ibadah yang mendapat ganjaran akhirat. Saya tengok ada beberapa company, beberapa persatuan, beberapa NGO juga telah menggerakkan bantuan mereka ke pusat-pusat pemindahan ini. Ada yang saya tengok daripada dana kita juga telah melakukannya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Bahkan Masjid Al-Falah USJ juga telah maklumkan bahawa mereka mahu membantu memberikan bantuan perlindungan dan tempat tinggal sementara bagi keluarga yang terkena musibah ni. Dalam kenyataannya, Masjid Al-Falah USJ kata, makluman dan tawaran bantuan. Kami di Masjid Al-Falah USJ 9 ingin memaklumkan bahawa masjid kini dibuka untuk semua yang terkesan akibat insiden kebakaran di kawasan Putra Haik dan sekitarnya. Sekiranya anda atau keluarga memerlukan tempat untuk berehat atau berlindung sementara, pintu masjid kami sentiasa terbuka untuk anda. Kami bersama anda dalam menghadapi ujian ini. Semoga Allah SWT mempermudahkan segala urusan dan melindungi semua yang terlibat. Sila hubungi wakil masjid atau datang terus ke masjid jika memerlukan sebarang bantuan.
tuan-tuan. Bukan sekadar masjid sahaja yang melakukan perkara baik seperti ini. Kuil Hindu juga dilihat berperanan besar dalam musibah kali ini. Kuil Sri Mahakaliaman di Subang Jaya digunakan untuk memberikan rawatan awal kepada 49 mangsa. Boleh jadi kurang, boleh jadi lebih banyak, saya tidak pasti. Tetapi yang akhbar maklumkan ada 49 mangsa yang telah diberikan rawatan awal di sana. Ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan solidariti yang dianjurkan dalam ajaran agama Hindu telah dipraktikkan, di mana membantu mereka di dalam keadaan kesusahan adalah suatu tanggungjawab moral. Setahu saya mungkin penganut-penganut Hindu mungkin boleh betulkan saya jika apa yang saya sebut ini salah, tetapi setahu saya penganut Hindu diajar untuk membantu mereka yang memerlukan sebagai manifestasi kepada dharma, iaitu kewajipan moral, dan juga karma yoga yang membawa maksud jalan untuk tindakan tanpa mengharapkan balasan orang. Buat dalam bahasa kami orang Islam kita sebut sebagai ikhlas kerana Allah Ta'ala lah. Tak ada sebab siapa-siapa, tak nak siapa-siapa, tak mengharapkan apa-apa. Yang ini setahu saya ia menjadi asas di dalam ajaran Hindu. Saya bacalah beberapa dakwaan merepek dekat media sosial daripada orang Islam apabila kuil ini telah memberikan telah dijadikan sebagai satu tempat pusat rawatan awal. Maka adalah orang-orang Islam merepek dekat situ. Antara dia kata, pasal apa kuil digunakan untuk rawat mangsa? Itu bukan tempat rawatan, kata mereka. Ni saya nak bagi tahu. Dalam situasi kecemasan, mana-mana tempat yang selamat dan boleh memberikan perlindungan menjadi tempat yang mulia untuk menyelamatkan nyawa. Bukan mulia untuk beribadat, tetapi mulia untuk menyelamatkan nyawa. Ini termasuk masjid, termasuk gereja, termasuk kuil atau mana-mana rumah ibadat, tokong dan sebagainya. Syariat Islam sendiri memberi keutamaan kepada menyelamatkan nyawa. Sebab tu di dalam kaedah fiqh disebut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan didahulukan daripada mengambil manfaat. Bahkan jika bukan Islam memberikan perlindungan kepada Muslim, itu adalah akhlak terpuji. Menunjukkan dan membuktikan bahawa mereka bukan musuh. Mereka adalah kawan kita. Mereka adalah sahabat kita. Mereka sama-sama rakyat Malaysia yang telah berjanji setia untuk berada dan juga membantu di antara satu sama lain. Maka mereka tidak layak untuk mendapat cemuhan. Mereka tidak layak untuk mendapat perlian. Yang mereka layak adalah untuk mendapat puji-pujian dan ucapan terima kasih daripada kita semua, seluruh umat Islam di Malaysia. Yang kedua, ada mangkuk hayun. Sebutlah, dia kata bila masjid ni ada orang bukan Islam yang dapatkan perlindungan dekat situ. Ada orang bukan Islam masuk dekat dalam masjid, masuk dekat dewan masjid untuk mendapat manfaat perlindungan. Lain dia orang kata, masjid ni bukan tempat untuk orang bukan Islam berlindung, kata mereka. Jawapan saya dengan elok, yang ni kenyataan yang salah. Dalam sejarah Nabi SAW, orang bukan Islam pernah masuk ke dalam masjid. Jadi masuk dalam masjid tak ada masalah. Termasuk Masjid Nabawi untuk berlindung, berdialog dan juga berbincang. Dalam keadaan nak berdialog pun okey, berbincang pun okey. Bagaimana pula untuk berlindung? Pasti lagi okey. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan delegasi Nasrani Najran, orang Kristian daripada Najran, pernah berdialog dengan Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi. Dan bagi dia tak halau pun mereka. Dia kata, oh ini masjid ni bukan tempat orang bukan Islam. Tidak. Masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga pusat kemasyarakatan apabila diperlukan, terutamanya seperti ini. Ini sepatutnya mencerminkan rahmat Islam kepada seluruh manusia. Dalam situasi hari ini, peranan masjid cukup besar. Apatah lagi berkaitan tentang isu nyawa. Dr. Mazhar sendiri, apabila buat program dengan non-Muslim, dia ajak non-Muslim pergi ke masjid supaya mereka boleh ada sangka baik kepada umat Islam. Itu yang kedua. Ada mangkuk hayun yang ketiga. Dia buat dakwaan, dia kata rumah ibadat bangsa lain tidak wajar diangkat peranannya. Ini kuil kot. Kuil ni tak patut ada peranan yang besar. Sahabat-sahabat, semua agama besar di dunia menganjurkan nilai belas ihsan dan membantu mereka yang susah. Apabila kuil Hindu atau gereja Kristian membantu mangsa ataupun tokoh Buddha
Malaysia. Ia bukan mencabar Islam, tetapi mencerminkan nilai sejagat yang juga disokong oleh umat Islam. Membuktikan bahawa mereka itu kawan, mereka itu sahabat. Perlu kita faham, menghormati usaha baik bukan bermaksud menyokong akidah mereka, tetapi mengiktiraf nilai kemanusiaan kepada diri mereka. Ini penting dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. Untuk urusan pergi ke neraka, pergi ke syurga dengan Allah Subhanahu Taala, tetapi daripada sudut hal nyawa mereka, ia adalah tanggungjawab kita bersama. Itu perlu kita tahu. Sahabat-sahabat, dengan penuh rasa syukur, rasa rendah hati, saya nak mengucapkan terima kasih banyak, penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menunjukkan keprihatinan dan akai pakai ini dalam tindakan yang pantas dalam semua perkara dalam tragedi kebakaran besar yang berlaku di Putra Haig baru-baru ni, pagi tadilah. Antaranya adalah yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia yang telah memberikan perhatian dan arahan untuk membantu mangsa. Kita baca di media sosial beliau. Pihak bomba dan penyelamat yang bertindak pantas menyelamatkan nyawa dan mengawal kebakaran. Buat masa ini saya tidak dengar apa-apa lagi laporan kematian. Alhamdulillah, saya harap tidak ada. Tetapi tindakan daripada pihak bomba itu sangat-sangat terpuji. Demikian juga petugas-petugas perubatan yang merawat bangsa tanpa mengira waktu, mengira tempat. Saya ucapkan terima kasih. Pihak pengurusan Masjid Nurul Iman, pihak Masjid Putra Haig, bahkan Masjid Al-Falah USJ 9, saya ucapkan terima kasih. Pihak pengurusan Kuil Sri Maha Kaliaman yang kesemuanya telah membuka ruang dan menyediakan tempat perlindungan sementara kepada bangsa. Tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa, anda semua telah memperlihatkan semangat Malaysia yang sebenar. Inilah wajah sebenar rakyat Malaysia. Bersatu dalam saat duka, membantu tanpa mengira latar belakang. Semoga segala kebaikan dan jasa kalian dibalas oleh Allah SWT dan diberkati oleh Allah. Semoga mangsa-mangsa yang terjejas juga diberikan kekuatan, kesembuhan dan juga ketabahan, dan negara kita sentiasa dilindungi daripada segala musibah. Jazakumullahu khairan jazak wa barakallahu fikum wa fi a'malikum. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.